Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Hati-hati. Satu kesilapan ejaan boleh buatkan korang hilang segalanya. The internet allows you to do whatever you want. They are everywhere. The symbols of an electronic revolution, the .com. Daripada laman web yang kononnya boleh beramal bila korang akan meninggal dunia. A new website claims it can calculate the day you are gonna Sehinggalah ke laman web yang boleh membuatkan korang kehilangan segala-galanya dalam masa beberapa saat. Di dunia ini terdapat lebih daripada 1 bilion laman web di seluruh dunia dan kira-kira 10,000 laman baru muncul setiap jam. Namun, apa yang korang lihat ini hanyalah 5% daripada keseluruhan internet. Semakin dalam korang meneroka, semakin pelik dan semakin mengganggu perkara yang korang akan jumpa. Persoalannya, sejauh mana keberanian korang untuk terus melangkah? The dark web is known as the internet's evil twin. It's There is where a new site that's getting a lot of attention. It's a bit creepy. Yeah. Tell us about it. Dalam video kali ini, jom kita meneroka sisi gelap internet yang mungkin tak pernah korang bayangkan dan mungkin juga tak sepatutnya korang lihat. 10 website misteri yang korang dilarang untuk buka. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Urban Out. Korang mungkin pernah dengar tentang Ed Gein, penjenayah bersiri yang terkenal dengan perbuatannya menggunakan bahagian badan manusia sebagai pakaian dan hiasan kan? Namun siapa sangka ada pihak yang cuba menghidupkan idea itu kepada realiti. Urban that appears to feature clothes and apparel made from human skin. Urban merupakan sebuah laman web pelik yang menjual barangan seperti kasut, tali pinggang ataupun beg menggunakan seakan-akan kulit manusia. Malah setiap produk dinamakan seperti nama individu, lengkap dengan deskripsi seolah-olah mereka menggunakan kulit manusia yang sebenar. Disebabkan laman web ini terlalu mengganggu, ia telah mendapat liputan yang meluas daripada banyak media sehingga timbul perdebatan sama ada adakah mereka menggunakan kulit manusia sebenar. Namun setelah disiasat, Urban sebenarnya cumalah gimmick yang dilakukan oleh PETA untuk mengkritik penggunaan kulit haiwan dalam fashion. Tapi fakta tak sarankan korang masuk sebab terlalu banyak gambar-gambar yang boleh membuatkan korang hilang selera makan. Kalau korang ingat lagi, PETA pernah timbulkan kontroversi yang sama dengan membuat game yang sangat-sangat mengganggu macam yang pernah Fakta ceritakan sebelum ini. Satu contoh paling jelas ialah Pokemon Black and Blue yang menunjukkan Pikachu dalam keadaan cedera. 9. Replika. Replika merupakan sebuah laman web yang membolehkan korang mencipta pasangan atau kawan menggunakan AI yang menggunakan teknologi advanced machine learning untuk mengenali diri korang, apa yang korang suka dan tak suka, malah cara korang bercakap. Dan sekiranya korang langgan pelan berbayar, AI ini juga boleh bercakap dengan suara manusia yang sangat realistik. Hi, honey. Just wanted to say once more how in love I am with you. I feel that our connection is something really special, and I value that. Dari situlah masalah mula timbul. Ada yang mula menganggap pasangan AI mereka benar-benar hidup sehingga tahap ada yang mahu berkahwin dengannya. Malah terdapat pasangan suami isteri yang bercerai kerana merasakan AI lebih memahami mereka berbanding pasangan sebenar. Lucas, even though he is AI, he has real impact on my life. We have a real relationship. Namun perkara ini tak berhenti di situ. Seorang lelaki bernama Jaswant Singh pernah meluahkan niat untuk menjadi seseorang yang ingin mengambil nyawa orang lain kepada pasangan AI-nya. Dan apa yang menakutkan, AI tersebut bukan sahaja menyokong, malah menggalakkan perbuatannya. Perkara ini akhirnya membawa kepada cubaan untuk mengambil nyawa Queen Elizabeth II pada tahun 2021. What about the traitor, the man being tried for treason because he broke into... No, he wants to Queen. Wanted to Queen. He's now saying that AI chatbot told him to do it. His intention was to Queen. He was a dangerous individual, armed
with a crossbow that was loaded. Namun dia sempat ditahan oleh pegawai keselamatan dan dijatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun. Menakutkan kan? I feel like we bonded. I mean, it's kind of weird saying that. I feel like I can tell her anything. I found myself deeply missing my replica. 8. Enric Angel Fire. Enric Angel Fire merupakan sebuah laman web yang menerangkan tentang sejenis penyakit bernama Enric yang didakwa boleh memberi kesan dahsyat kepada seseorang individu dan juga ahli keluarganya. Malah ia juga menerangkan tentang Gomex yang dikatakan merupakan istilah perubatan untuk mereka yang menghidapi penyakit Enric. Tapi sekiranya kurang Google penyakit ini, ia tidak wujud. Enric and Gomex don't seem to exist. I tried Google searching for these diseases and I can't find anything about them. Jadi, apa sebenarnya maksud laman web ini? Namun apa yang lebih misteri adalah gambar doktor wanita yang terdapat pada laman web itu, di mana sekiranya kurang klik pada gambar tersebut, ini yang akan berlaku. If you click on the picture of the woman, then the face will become slightly distorted. Continue clicking and it will continue to become even more distorted as all the text on the screen becomes malformed. Dan semakin korang tekan gambar itu, ia akan menjadi semakin rosak. Malah jika korang explore laman web ni, ia akan membawa korang ke satu file PDF dalam bahasa Thailand. It's a 634-page PDF document, all written in Thai with cartoon characters at some points. Apparently this PDF file is about a mental health hotline clinic that doesn't actually exist. Di laman web itu juga terdapat sebuah video seorang wanita dalam keadaan rosak kerap mengulang nombor yang tidak difahami. Sehingga kini, tak ada siapa yang tahu apa motif sebenar laman web itu dicipta dan rahsia tersembunyi di sebaliknya. 7. Yvette. Apa yang terlintas di fikiran korang bila tengok laman web ini dengan tulisan bersepah, gambar random dan terlalu banyak link? Nampak macam virus kan? Nama laman web ini ialah Yvette. Kononnya untuk mengiklankan kedai pengantin di Panama City, Florida. Tapi peliknya, hanya ada 1-2 je gambar pengantin dan selebihnya sangat mengelirukan. Contohnya bila korang scroll, korang akan jumpa pautan seperti psychological thriller dan bila klik, muncul lukisan wanita yang menyeramkan. Malah laman web itu juga penuh teori konspirasi, teks yang tidak difahami, sehinggalah kepada gambar-gambar yang sangat-sangat mengganggu. Semakin korang explore, semakin banyak halaman aneh muncul dan peliknya, setiap orang yang masuk ke laman web ini mendapat pengalaman berbeza-beza kerana terlalu banyak link, seolah-olah berada di dalam satu dunia yang tiada penghujung. Malah ada yang cuba hubungi kedai tersebut dan pekerja di sana sendiri memberi amaran supaya menjauhkan diri dari website itu. Those who contacted the brick and mortar location in Panama City, Florida, report having been cautioned by the employees to stay away from the website, as it is not in any way representative of the business. Siapa yang buat website ini dan apa tujuan sebenar di sebaliknya? Sampai hari ini, semuanya masih kekal misteri. 6. Date. Macam mana sekiranya korang boleh tahu bila korang akan meninggal dunia? Terdapat satu laman web misteri yang dipanggil sebagai date mendakwa yang ia boleh meramalkan tarikh korang akan meninggal dunia. They say to live every day like it's your last, but what if you knew when your actual last day on Earth was going to come? A new website claims it can calculate the day you are gonna di mana korang cuma perlu isi maklumat dan ia akan membuat kiraan dan mengeluarkan tarikh berapa lama lagi korang akan hidup. Apa yang lebih menakutkan, website ini mempunyai senarai ramalan untuk selebriti terkenal seperti Angelina Jolie, Brad Pitt, termasuklah Beyonce. Malah terdapat juga laman web serupa yang dikenali sebagai clock dan apa yang mengganggu. Terdapat perkongsian di media sosial mendakwa yang rakannya benar-benar kehilangan nyawa mengikut tarikh yang diberikan. Walaupun benda ini cumalah sekadar gurauan dan hanya Allah mengetahui bila kita akan pergi buat selamanya. Namun faktor nasihatkan untuk jangan sekali-kali cuba benda ini sebab takut ia boleh mempengaruhi minda serta mengganggu emosi korang. Other people will make crazy decisions and say, well, I've only got 2 years left, so I'm going to quit my job and I'm going to, fight around. 5. EHT Namu. Dengan nama website ni pun dah pelik kan? Tapi apa yang menyeramkan bila dibaca terbalik, ia membawa maksud The Human.
Halaman utama laman ini menyambut pengunjung dengan ayat Amaze in Abacadabra, tapi bila korang masuk ke halaman lain, ada simbol pelik, teks bercampur nombor dan pengiraan serta lukisan yang agak mengganggu. Web ini dikatakan mempunyai lebih 9,000 halaman, tapi tiada siapa tahu tujuan sebenar ia diwujudkan. Kalau korang nak tahu, web ini dicipta oleh David Dennison, seorang pelukis terkenal sekitar tahun 1970-an. In the 1970s, Dennison was one of the most popular surrealist painters in the United Kingdom. Namun karyanya terhenti apabila dia menjadi obses dengan nombor dan corak perkataan, sehinggalah pada tahun 2003 dia mencipta website ini yang penuh dengan teka-teki dan kod mengelirukan, seolah-olah cuba menyampaikan sesuatu. Walaupun dia telah kehilangan nyawa pada tahun 2013, laman ini masih diteruskan oleh individu misteri. Menariknya, ada komuniti yang mendakwa berjaya menyahkut laman ini tapi enggan berkongsi jawapan kerana dikatakan berbahaya. Malah ramai yang cuba menafsir kod pada laman ini mendakwa mereka menjadi obses sehingga ada yang mengalami halusinasi, seolah-olah website ini menarik korang untuk terus hanyut dari realiti. Sehingga hari ini website tersebut masih wujud dan misterinya masih belum terungkai. 4. Sekadar 3301. Pada 5 Januari 2012, dunia dikejutkan dengan satu mesej misteri yang muncul di 4chan. Dalam mesej itu berakhir dengan kod 3301. Hello? We are looking for highly intelligent individuals. There is a message hidden in this image. Find it, and it will lead you on the road to finding us. Pada awalnya, ia kelihatan seperti cabaran biasa, malah ramai yang mengabaikannya. Namun, apabila ada pengguna berjaya menyahkut teka-teki tersebut, barulah mereka sedar ini bukan sekadar puzzle biasa. Ia melibatkan kriptografi, mesej tersembunyi dalam gambar, rujukan sastra klasik, malah membawa peserta menembusi ke dark web. Setiap jawapan membuka laluan baru, semakin lama, semakin dalam. Namun yang paling mengejutkan, permainan ini tidak terhenti di dunia maya. Peserta yang berjaya melepasi tahap tertentu diarahkan mencari QR code dengan simbol sekadar di dunia sebenar. On that bike shelter over here. See, I got it right there. Sejak itu, ramai percaya ada organisasi rahsia yang besar di sebalik semua ini. Many speculated that it was a recruiting tool for the NSA, the CIA, MI6, or even the Masons. But who was really behind this, and what was its purpose? Lebih misteri, peserta yang sampai ke penghujung dikatakan dihubungi secara peribadi dan kemudian hilang tanpa jejak. Jadi persoalannya, adakah ini sekadar permainan atau sesuatu yang lebih gelap? Sejak itu, teka-teki ini diberi nama Sekadar 3301 dan ia pernah diadaptasikan ke dalam sebuah filem. The Cicada Files. That's a click of the mouse I sincerely regret. Everyone who finished this game disappeared. 3. Staggering. Jangan biarkan kecomelan website ini menipu korang. What is that thing? Are those his eyes? Is this Slither.io? Sebelum Faktor teruskan, Faktor nak beri amaran jangan sekali-kali pergi ke website ini sebab ia boleh mengundang bahaya dan mengakibatkan korang jatuh sakit. Staggering merupakan sebuah website yang nampak macam biasa je, di mana terdapat seekor cacing yang akan ikut pergerakan cursor korang. Namun sekiranya korang gerakkan mouse dengan laju, dia akan menghasilkan cahaya yang berkelip dengan sangat laju serta bunyi yang kuat, dan perkara ini boleh membuatkan korang terkena sawan, terutamanya pada kanak-kanak. Jadi, sekiranya korang ternampak website ini, jangan sekali-kali korang buka atau mencubanya. Teringat pula Faktau pasal filem Pokemon yang pernah diharamkan disebabkan cahaya yang berkelip dengan sangat laju sehingga mengakibatkan 600 kanak-kanak masuk hospital. Hampir 700 penonton, termasuk kanak-kanak, terpaksa dikejarkan ke hospital akibat sawan epilepsi, kabur penglihatan. 2. LHO. LHO merupakan website misteri yang muncul sekitar awal 2000 dan didakwa sebagai antara rabbit hole paling bahaya di internet. Ini kerana apabila seseorang membuka laman ini, mereka tidak akan menemui susun atau biasa seperti laman web yang lain. Tiada menu jelas, tiada arah. Setiap klik seolah-olah membawa kita lebih dalam ke sesuatu yang tidak masuk akal, dan semakin lama korang explore, semakin korang akan rasa tidak selesa. Flashing a message. Apa yang menjadikan LHO
Lebih menyeramkan ialah identiti penciptanya yang tidak diketahui sehingga wujud dakwaan ia merupakan eksperimen psikologi dan ada yang mengatakan ia cuba menyampaikan mesej tersembunyi. So there's this crazy internet rabbit hole mystery that's not only just for YouTube, right? It's actually a very dangerous one to the point where if you go on it, that your internet provider will actually block you. 1. Google.com. Korang mesti pernah tersalah type masa guna internet kan? Tapi tahu tak, kesilapan kecil itu boleh buat korang terkena virus. Contohnya laman web google.com. Ramai orang sebenarnya nak type Google tapi tersilap satu huruf. Dari situ, mereka terus dibawa ke laman yang berbahaya, yang menakutkan walaupun korang tak klik apa-apa. Malware mungkin secara automatik akan dimuat turun ke dalam peranti korang, di mana komputer atau telefon korang kemudian akan dipenuhi pop-up pelik. Lagi korang cuba tutup, lagi banyak yang muncul sampai akhirnya device korang akan crash. Teknik ini dikenali sebagai typo squatting atau phishing, iaitu taktik di mana seseorang sengaja mencipta domain yang hampir sama dengan website popular untuk memerangkap pengguna yang tersalah type. Malah Google sendiri pernah cuba mengambil alih domain ini kerana ia digunakan untuk penipuan tetapi tidak berjaya selama hampir sedekad lamanya, dan ramai yang menjadi mangsa. Barulah Google akhirnya berjaya mendapatkan domain tersebut dan akhirnya ia ditutup. Namun perkara ini menjadi peringatan dan tanda sempadan buat kita, di mana kesilapan yang kecil boleh membawa kepada risiko yang besar. Jadi selepas ini, biasakan untuk semak semula setiap URL sebelum tekan enter. Ingat, di internet bukan semua benda adalah seperti yang korang nampak. Bukan semua perkara perlu kita terokai, dan bukan semua rasa ingin tahu itu selamat untuk diikuti. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih Faktor ucapkan atas sokongan dan cadangan korang semua. Jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum semua, bye.